Selamat petang kawan-kawan semua. Saya baru saja sampai di kampung. Nak pergi tengok saya punya pakcik. Dia suruh saya hantar bibit-bibit buah untuk dia tanam. Dia dah tebas hutan. Dia suruh saya bawa bibit buah untuk dia tanam. Kita dah nak sampai kebun saya punya pakcik. Saya punya pakcik punya kebun bawah sini. 5.56, kira pukul 6 petang. Dah mau gelap. Nasib baik saya sampai sebelum gelap. Kalau sampai gelap, macam mana mau jalan? Lampu pun tak ada. Saya pergi tengok dia dulu. Harap-harap dia ada. Pintu saya rosak. Tak tahu mana dia tinggal sekarang. Oh. Tak nampak dia bawah sana. Mana kebun yang dia buat tu pun saya pun tak tahu. Dia cakap sebelah sini. Mana? Sebelum saya turun ke bawah, saya bawa satu botol air dulu. Haus betul. Ni jalan dia lah ni serasa. Ni bekas jalan dia ni. Okey. Biasanya kalau saya datang, dia nampak kereta saya. Dia tahu saya sampai. Sebab dia tinggal pondok yang sebelah ilir yang bawah tu dapat tengok sampai atas. Ni dia betul-betul di dalam semak. Mana saya nampak asap tadi? Oh ni. Woo! Tak tahu dia ada sana kah? Teruk saya punya selipar ni. Kaki saya pun dah bergetar ni. Keletihan. Ada asap. Memang ada dia. Tak dengar dia. Apa dia buat ? Saya punya selipar tengok. Macam mana nak pakai selipar macam ni? Halo. Halo. Wih, tajam ni. Mana dia? Asap ada. Orang dia mana? Ini bukan selipar dah ni. Wih, kebun apa ni? Curam betul. Baru dia perasan. Tahu pada kamu dah. Arai. Sana. Kalau betul selepek nah. Kita kamu dah rumah. Rumah tu. Entah pencon neki. Oh. Mana? Baik ni. Ikan apa? Okey. Kita planning nak pergi atas ambil barang. Ni pinjam saya punya pakcik punya kasut puak cukang.
turun dari atas pergi ke bawah dah berpeluh. Boleh tahan. Satu trip tak boleh banyak. Inilah hasil kerja tangan saya punya pakcik buat pondok. Pondok ni untuk orang yang profesional saja, budak-budak tak boleh sini. Kalau tergolek jatuh ke bawah. Pokok ni dia sayat, dia pakai buat pondok. Inilah tempat kami duduk tidur malam ni. Simon ni kat sini ya, bukit nenggong. Buah timun kata pakcik saya. Banyak. Ni buah apple. Apple Sarawak. Masih muda. Wih. Tajam. Buah timun. Kuning. Tak boleh jadi ni. Dah semakin gelap. Dah pukul 6.30. Pokok ni banyak. Kalau kamu tebang hutan, yang pertama hidup dia lah. Ni. Dia macam pokok pisang. Tapi dia pisang hutan. Okey. Sambung lagi. Kalau saya perhati pondok tu di bawah sana. Di bawah bukit ni kan. Serama. Mana tahu tanah gelongso. Tutup habis. Saya punya pakcik ni. Wah, baru sampai atas. Ya on. Okey lah 2 gilin deh. Pun gay, kau ningkin. Dah pukul 6.40 minit. Ni dah gelap dah. Okey. Kami duduk angkut barang pergi bawah. Pergi bawah. Dah lah saya baru habis sembuh daripada demam ni. Ni dah gelap dah. Kalau lambat lagi. Anak Dekat kereta saya masih simpan banyak barang tu. Ada yang kami orang sorok dalam hutan. Ada yang kami masih tinggal dalam kereta. So, ni tempat mana sanggup bawa turun semua. Kita bawa turun yang penting-penting saja. Dalam kereta tu masih ada daging tu. Esoklah saya pergi ambil untuk buat lauk esok. Pakcik saya dah sampai pondok. Saya belum sampai lagi. Tak apa, kita slow and steady. Pondok ada di sana. Ada lampu. Dia guna lampu solar. Pakcik saya tolong suluh. Bantu saya untuk jalan. Okey. Đây, ono let to. Ya. Payak kita nak usaha dengan apa besar ke acik nak usaha. Oh ni untuk nak usaha apa? Saya punya pakcik punya sayur tak ada garam. Nak mandi malam-malam di sini tengah hutan ni betul-betul sejuk. Air hujan. Sini masih ada banyak air lagi dekat ni tong biru ni.
Saya punya pakcik dia cakap dia mandi dekat tu anak sungai yang mengalir daripada atas bukit tu, dekat ilir sana dia mandi, dia cakap. Untuk menjimatkan air, sebab sini memang tak ada air. Kalau air hujan ni habislah. Saya punya pakcik dia mau tidur. Saya punya projek pergi ke bawah pondok, main ayun, baring dekat ayun. Kalau hujan baru naik atas. Okey. Okey. Saya baring dekat ayun ni. Ni kawasan terbuka ni. Selamat malam kawan-kawan. Ni tempat saya berehat pada malam ni. Ada lampu di sana. Saya punya pakcik dia tidur dekat atas.